Pernah nampak tompok putih atau coklat pada kulit macam ni? Tak gatal tapi susah hilang. Itu mungkin panau. Panau ataupun tinea versicolor ialah jangkitan kulat pada kulit. Ianya disebabkan oleh kulat Malassezia. Malassezia ni ialah sebenarnya common organism pada kulit kita. Namun, bila kulit kita selalu berpeluh, berminyak, lembab atau kita ada daya tahan badan yang rendah, kulat ini boleh membiak dan menyebabkan panau. Kulat ini mengganggu penghasilan melanin iaitu pigmen kulit kita dan ianya menyebabkan tompok putih, tompok merah ataupun tompok coklat. Selalunya ia boleh berada di dada, di lengan, di leher ataupun di belakang badan. Panau ni tak mudah berjangkit tapi ianya mudah berulang terutamanya pada negara panas dan lembap seperti Malaysia. Tapi kena ingat, walaupun telah dirawat, warna kulit akan ambil masa untuk kembali kepada normal walaupun kulit sudah mati. Jadi, jika anda ada tompok kulit yang susah nak hilang, jumpa dengan doktor untuk dapat rawatan yang betul.